Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada penonton podcast kita pada hari ini. Okey, kita punya tajuk podcast hari ini adalah Di Sebalik Kehilangan. Saya selaku host anda, kita akan membawakan satu perkongsian yang menyentuh hati tentang pengalaman kehilangan orang tersayang. Okey, pada episod kali ini saya menjemput kita bersama Puan Syahira. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Baik sikit. Okey. Puan Syahira merupakan seorang suri rumah yang telah kehilangan ayah tercinta. Okey. Jadi menerusi podcast kali ini, beliau akan share, berkongsi pengalaman beliau, cabaran emosi, serta bagaimana beliau bangkit meneruskan kehidupan selepas pemergian ayah Puan Syahira lah. Jadi isu yang dipilih ni ialah kesan kehilangan orang tersayang terhadap emosi dan proses penerimaan diri. Okey, isu ni penting kita nak bincangkan sebab kehilangan ni merupakan pengalaman yang boleh dialami oleh sesiapa sahaja. Mungkin bukan sekarang ataupun in future. Jadi melalui perkongsian ni diharapkan remaja dan orang dewasa di luar sana dapat memahami kepentingan dalam mengurus emosi dengan baik serta menghargai insan tersayang selagi masih ada lah. Okey? So kita boleh mula ke sekarang ke Puan Syahira? Kita dah ready Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi tembul kita pada hari ini. Okey, pertama sekali kita nak kenal lah latar belakang Puan Syahira. Okey. Boleh ke Puan Syahira ceritakan secara ringkas sekarang Puan Syahira? Okey, sekarang saya suri rumah lah. Saya seorang suri rumah, ada 2 orang anak. Oh, okey. Okey, saya ada buat part time jugalah. Saya ajar ngaji online. Boleh saya tahu ke umur anak Puan Syahira berapa tahun? Umur seorang 2 tahun, seorang lagi baru 3 bulan. Oh, baru menimbang cahaya mata lah. Dua-dua baby girl, baby boy. Ya, dua-dua baby girl. Sebab kita pun pakai pink-pink, kita pun girl. Girl kan? Okey, macam yang kita tahu, Puan Syahira seorang suri rumah dan berkait juga dengan isu yang kita nak bincang hari ini, iaitu di sebalik kehilangan. Okey. So, boleh saya tahu ke Puan Syahira boleh ceritakan secara ringkas tentang bila perkara ini berlaku, waktu umur berapa, and Puan ingat lagi tak memori-memori sewaktu kehilangan ayah tu? Okey, saya ketika berlaku adalah ketika saya 18 tahun. Okey, waktu tu saya masih diploma. Saya diploma di college lah. Okey. Saya diploma. Saya masih ingat lagi, okey, ayah saya meninggal di hospital lah, hospital besar Melaka. Okey. Waktu tu umur 18 tahun, Puan masih seorang student lah waktu tu. Saya masih belajar lah. Boleh saya tahu ke apa punca ayah? Ayah saya meninggal sakit hepatitis C. Hepatitis hati. Dan maksudnya tempoh arwah ayah sakit tu berapa lama sebelum dia meninggal? Sekejap je, dalam 2 minggu. Dia sakit tu dah lama. Means pernah warded, tapi makan tahun lah. Maksudnya mungkin warded tu dalam tahun lepas. And then macam okay, biasa je. And then waktu tu lepas raya. Saya ingat lagi waktu tu lepas raya, after kita dah balik college kan, tiba-tiba ayah abang saya beritahu kan, ayah tak sihat kan. Ayah time tu tak boleh jalan. Sudah minta saya balik pujuk ayah pergi hospital kan. And dalam seminggu ke 2 minggu lah tempoh dia ke hospital. Dan waktu tu memang dah tahap C kan. Hepatitis C adalah tahap yang terakhir. Jadi memang dah tiada harapan lah ketika itu. Jadi meninggal lah dalam tempoh seminggu ke 2 minggu macam tu. Tak lama lah, kejap je. Sebab
before tu sihat macam biasa je. Dia just memang tiba-tiba and then terus meninggal lah macam tu. Kiranya sakit dalam 2 minggu macam tu masuk hospital. Seminggu setengah kan. Mesti terus meninggal. Okey. Bila peristiwa ni berlaku, ada perubahan tak dalam kehidupan Puan Syairah? Maksudnya mungkin dari segi, dia biasalah kalau yang kita tahu kehilangan ni of course lah ada berlaku perubahan dari segi emosi, mental, fizikal. Boleh Puan Syairah share sikit tak? Perubahan tu memang dapat rasakan lah sebab yalah kehilangan seorang ayah kan. Kita pun masih belajar, adik-adik saya masih belajar. Adik 2 orang kecil ketika itu. Adik seorang baru darjah 4, seorang darjah 6. Memang abang pun ketika itu baru nak melanjutkan pelajaran ke universiti kan, universiti di Mesir. Jadi agak shock lah kan kita ketika itu. Lagipun waktu tu baru lepas raya kita merasakan momen yang bahagia kan. Jadi kebahagiaan tu direntap, jadi mestilah meninggalkan kesan. Kita rasa sedih yang teramat. Pada masa yang sama kita tak boleh nak sedih sangat. Sebabnya ketika itu ialah ada adik kecil kan, ada mak yang kehilangan half her soul kan. Lagilah mungkin lebih keras lagilah rasa dia kan. Kehilangan tunggak utama lah dalam keluarga kan, seorang ayah. Jadi memang sedih yang teramat lah ketika itu. Jadi apa yang saya percaya, pengalaman yang Puan Syairah kongsikan dari segi emosi sangat jelas sedih dan sedih yang teramat lah. Sedih yang teramat. Dan macam mana pengalaman ni lah bila kehilangan yang saya percaya ni titik terendah sebagai seorang anak. Apalagi kita anak perempuan kan. Macam kita pun boleh imagine hubungan kita dengan ayah lain sebagai seorang anak perempuan dengan seorang kan, dengan mak lain. Saya percaya sebab kita pun macam tu kan. Macam kita dengan ayah ni seorang lelaki yang kita memang menjadi hero lah dalam kehidupan kita daripada kita kecil kan. Ayah adalah hero kita kan. Okey, macam mana pengalaman yang Puan Syairah ceritakan sebentar tadi, dia ada mempengaruhi tak keyakinan diri Puan Syairah? Keyakinan adalah sebersedikit tu adalah kita rasa macam bila kita tengok orang lain ada ayah kan, kita terasalah pada kita gitu. Paling yang mengganggu emosi saya waktu tu saya di tahun 2 kan, saya diploma pada tahun 2. Jadi kita macam memikirkan nanti kita nak konvo, ayah dah tak ada, ayah tak sempat nak tengok kita. Itu titik terendah lah. Kita rasa macam yang sedih yang teramat. Rasa macam aduh, macam mana aku nak hadapi ni kan. Macam mana aku nanti tengok orang ada ayah, aku tak ada. Sedih lah di situ. Meninggalkan kesan jugalah sebenarnya kan, macam ketika waktu kita menantikan hari bahagia kita. Betul, kita sebagai student kan, mestilah kita nak kita lengkap ada semua. Jadi kita rasa walaupun kita belum hadapi tu, kita dah rasa dah kekurangan pada diri kita. Itulah keyakinan tu yang efek pada kita lah, efek pada saya lah ketika itu. Macam down. Rasa macam macam ya Allah, macam mana lah aku nak hadapi pada hari tersebut kan. Kita pula seorang perempuan kan, seorang anak, kita fikir siapa nak nikahkan aku nanti. Macam tu lah, biasalah kan. Kita akan ada bila hilang tunggak utama, walaupun kita ada macam mungkin seorang abang, seorang lelaki juga. Ada juga. Tapi beza rasa dia. Rasa kan, kita nak lah kan, kalau boleh impian semua orang perempuan nak lah seorang ayah yang menyerahkan tanggungjawab tu kepada suami tu, seorang ayah. Menjadi kan? wali lah. Wali kita. Momen penting. Momen penting kita. Kan, okay. So after kehilangan ayah ni, macam mana hubungan Puan Syairah dengan keluarga, dengan rakan-rakan? Macam ada certain lah, macam kenalan saya, apabila dia kehilangan seorang ayah, dia menjauhkan diri.
Macam dia rasa mungkin itu cara dia mengambil masa lah untuk menerima kan. Mungkin di dalam grief moment ke kan. Cumanya saya nak tahu Puan Syairah macam mana hubungan dengan keluarga dengan rakan? Kalau dengan keluarga tu sebenarnya semakin rapat lah sebenarnya. Sebab we have each other lah. Sebab yelah semua orang kehilangan. Semua orang yelah adik-adik saya lagilah kecil lagi. Adik-adik lagi kecil lagilah merasakan kehilangan. Memang dia orang in the house kan. Kalau macam saya dengan abang mungkin dah dewasa sikit, dah dah keluar rumah kan, dah biasa di luar ataupun yelah biasa di kampus kan, di college. Untuk pengetahuan juga, macam adik-beradik Puan Syairah ada seorang abang, lepas tu Puan Syairah anak kedua, dan ada 2 orang lagi adik perempuan lah. Macam tu. Okay, jadi pada ketika itu we must have each other lah. Dengan ibu kan, seorang ibu, saya pun dapat melihat ibu saya pun kuatkan diri lah. Sebenarnya more tu kuatkan diri je. Sebab yelah ada anak-anak yang melihat, kalau macam saya, kita ada adik yang melihat, ibu yang melihat. Okay? Jadi macam apa pula perasaan ibu kan kalau kita terlalu sedih. Mungkin saya risau itu makan diri dalam ibu. Seorang ibu lah, seorang ibu kan, adik-adik tengok kakak, kalau kakak sedih, apatah lagi mereka kan. Mereka kecil lagi kan ketika itu, baru darjah 6. Baru darjah 6, baru darjah 4. Kecil sangat, sekolah kecil rendah lagi kan. Jadi dengan keluarga makin rapat sebab kita kalau nak rakan-rakan rasa tu pun Alhamdulillah lah, rakan-rakan pun memberi support. Okay? Kadang-kadang bertanya tentang keadaan saya, jadi khabar sedikit membantulah. Okay? Kawan-kawan dari waktu dekat college pun ada kawan-kawan. College ada, kawan ketika sekolah menengah pun ada lah. Okay. Maksudnya kat situ pun sometimes kita bersyukur ada orang support system keliling juga, dia kan? Tak perlu ramai pun, cukup beberapa je pun dah mencukupi lah sebenarnya kan. Okay, waktu tu apa yang Puan Syairah ingat, apa yang paling Puan Syairah takutkan waktu tu? Macam after hilang ni, alamak, apa yang alamak tu apa? Okay, saya paling takutkan adalah keadaan mak saya lah sebenarnya. Maksudnya macam bagaimana kan mak saya nak adapt dari segi kewangan, emosi. Sebab pada ketika itu abang saya baru je nak melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi makan kos lah. Betul, makan pakai duit. Jadi di situ adalah saya risau lah sebenarnya. Saya risau macam mana mak saya nak hadapi. Sebab yelah saya pun masih belajar, abang masih belajar, adik-adik pun lagilah kecil kan. Lagi banyak, lagi panjang lagi perjalanan mereka. Jadi saya paling risaukan adalah keadaan itu. Bagaimana mak saya nak uruskan adik-adik yang kecil kan. Kalau sebelum ni ayah ada kan, ayah boleh tolong hantar pergi sekolah. Yelah mak saya nak pergi kerja, uruskan adik. Kemudian bagaimana pula abang saya sampai tahap ketika itu abang saya rasa macam nak berhenti dah. Maksudnya tak payahlah pergi. Maksudnya dia pun mengalah lah. Jadi dia rasa macam lebih baik aku mengalah je lah, tak payah je lah sambung belajar. And then so tak perlu keluarkan kos yang tinggi. Macam tu lah. Lagi satu kita nak yelah macam mana pembelajaran kat sana. Saya pun risau juga nanti yelah ketika itu pun after that kita nak sambung belajar kan. So macam mana kan, adakah kita akan membebani ibu kita. Macam tu lah, itu kerisauan yang ketakutan saya lah ketika itu. Kewangan keluarga macam mana. Kewangan keluarga, tapi betul lah macam bila kita kehilangan tunggak utama kan. Betul. Selalunya orang akan fikir bukan pasal kewangan ni antara isu utama terbesar juga lah. Kan? Terbesar. Sebab yelah kita nak membesarkan anak-anak. Betul. Bukan gitu-gitu je kan. Pakai kita liu. nak Pakai liu marah-marah. Marah-marah tu perlu juga. Tapi perlu duit juga. Okey, sebelum tu kenapa ini memanglah kita berbincang pasal dia sebalik kehilangan. Tapi rasa macam sebab semangat dan
apa orang kata kita dalam dia tak ada dalam keadaan sedih lah sebab Yelah kita pun sebab benda tu dah lama dah yang saya lama, percaya. okay. Tapi saya nampak Puan Syairah bila cakap pasal benda ni, maksudnya dalam keadaan yang okey lah. Ada certain orang kan macam dalam mood yang sedih. Okay. Jadi dalam bila kita tengok Puan Syairah semangat, bukanlah macam ada okey boleh bercerita, ingat balik, tak ada efek kesan yang sekarang lah. Apa yang membantu Puan Syairah? Maksudnya semangat apa yang membantu anda mengatasi cabaran-cabaran tersebut dan boleh berdiri macam hari ni? Maksudnya kalau nak bercakap tu tak ada masalah, okey je saya boleh share. Sebab kita dah sebenarnya kekuatan kita tu sebab kita dah meluah, kita dah perlu, penting meluah ni penting lah kan. Maksud pada ketika kita dah berada di titik yang terendah, jadi bila kita dah bangkit tu kita dah biasa. Maksudnya kekuatan saya tu adalah keluarga lah, keluarga, okay, rakan-rakan. Maksudnya keluarga ialah ada membantu kita, okay, ada di hari-hari yang kita memerlukan. Ataupun kalau kita ialah kita tak nak susahkan hati ibu, hati keluarga, tak apa, kita ada kawan lah. Saya ada kawan. Jadi di hari yang saya tak okey, yang sangat tak okey, maksudnya yang dah tak boleh tahan dah, okey, saya akan meluah pada rakan lah, pada kawan yang kita rapat, yang kita percaya. Okey. Jadi di situ kekuatan bila kita dah pernah meluah, okey. Jadi untuk saya ceritakan semua tu dia dah okey. Dia dah okey, maksudnya yang penting luah. Jangan betul. pendam. Jangan pendam. Kan? Saya dah luah, saya dah pernah, maksudnya saya dah pernah menangis. Saya rasa tu masih ada, masih ada. Trauma tu masih ada, tapi tidak sehingga mengganggu lah. Tidak lagi mengganggu. Kan, maksudnya apa yang saya faham, walaupun ada Puan Syairah duduk di titik terendah, kehilangan dan banyak fikirkan apa yang akan berlaku, takut semua, tapi satu masa kita kena bangkit. Maksudnya bangkit dan support system lah yang saya faham. Maksudnya individu yang paling banyak membantu anda dalam mengatasi cabaran ni kawan-kawan dan keluarga lah. Betul. Yang penting keluarga dan kawan-kawan. Saya percaya itu support system lah. Macam kita pun kadang bersyukur, kita bersyukur lah tak semua orang ada support system yang baik. Kadang orang masih mencari support system tu. Jadi dikurniakan seorang rakan-rakan dan keluarga yang memahami, sangat bersyukurlah kan. Betul. Okey, jadi dekat sini saya nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Macam sekarang kita sometimes lah asyik memikir-mikirkan jugalah kan, kadang rindu, bohong lah tidak rindu kan. Tapi ada tak macam satu semangat yang Puan Syairah semai dekat dalam diri Puan Syairah yang apa yang pengalaman kehilangan ayah ni, apa yang dapat membentuk mungkin pribadi baru atau membentuk sifat apa dalam diri Syairah yang sekarang, Puan Syairah sekarang? Saya rasa selepas kehilangan ni kita lebih rasa menghargai. Menghargai, okey. Kalau boleh nak ada setiap masa. Maksudnya ada setiap momen each ada keluarga lah. Okay, keluarga, untuk dari konteks keluarga kita lebih appreciate keluarga kita. Okay. Tak adalah kita nak bergaduh je kan. Dulu mungkin kita asyik nak marah-marah, nak memberontak, ialah jiwa muda kan. Jadi dari pada kehilangan tu kita jadi macam aku tak boleh. Maksudnya aku tak boleh. Kita kena hargai. Maksudnya bukanlah kita jadi insan yang lemah, biar je, tak adalah. Maksudnya kita lebih menghargailah insan tersayang kan, menghargai ibu, okey. Tak adalah kita nak terlalu keras. Maksudnya diri saya ni tidaklah jadi terlalu keras kepada orang. Maksudnya bukan pada keluarga saja, tapi pada kawan-kawan pun saya tak keras. Dari saya insan yang lebih mendengar, okey. Saya lebih
cuba untuk memahami situasi seseorang. Okay, kita jadi sebab kita dah rasa, maksudnya kita dah merasa kehilangan tu. Jadi kalau boleh, kehilangan tu pasti berlaku, tapi kalau boleh kita nak appreciate sehabis yang boleh lah pada orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang kita sayangi lah, macam kawan-kawan kan. Kalau dia pun merasai kehilangan, kita pun nak ada dengan dia kan. Sebab kita dah rasa benda tu. Okay. Maksudnya apa yang saya faham, menerusi pengalaman, tak kisahlah pengalaman kehilangan ke, mungkin pengalaman berjaya ke apa ke, tapi setiap pengalaman tu dia akan membuatkan manusia lebih berkembang. Betul. Maksudnya berkembang dari segi kematangan, dari segi mungkin peribadi, daripada marah-marah atau sukar nak menerima keadaan ke lebih mudah. Maksudnya itu pengalaman yang mengajar lah. Betul. Orang kata, apa kata, ada hikmah sebaliknya. Betul. Kan? Sometimes kita bila orang cakap ada hikmah, tapi kita tak tahu apa maksud hikmah tu. Hikmah tu kita kena cari sebenarnya. Yes, sebenarnya after kita dah mengalami ni baru kita mungkin kalau kita tak hilang ayah, kita tak rapat dengan adik-beradik. Betul. Mungkin kalau kita tak hilang ayah, kita tak akan menghargai orang sekeliling kita. Betul. Saya pun kita ketika menghadapi musibah tu memang kita akan tanyalah apalah hikmah di sebalik ni, apalah hikmah di sebaliknya. Tapi ketika itu mungkin kita tak boleh nak terima, sebab yelah kita ditimpa musibah, mana ada macam secara logiknya mana ada kebaikan di sebalik musibah kan. Tapi benda tu kita akan rasa mengikut waktulah. Okay. Dia akan slow heal and then kita akan jumpa. Sekali lagi kita yang perlu muhasabah, okay, mencari hikmah tu. Kita cari hikmah tu. Maksudnya yang apa saya faham, dia hikmah ni kadang-kadang dia tak datang immediately. Betul. Dia tak ada terus tak hilang. Tak adalah tiba-tiba hari ni meninggal, esok dah tahu dah hikmah. Tak adalah. Okay, dia makan waktulah. Okay. Okay. Bertahun-tahun. Okay, makan tahun juga kadang-kadang. Sebab yelah, seorang ayah kan, tunggak utama kan dalam keluarga. Jadi memang tinggalkan kesan yang besar lah, okay? Terutama untuk momen-momen yang penting kan. Macam kita, ayah pula meninggal ketika raya. Bayangkanlah macam mana kita dapat macam memikirkan, oh itulah kali terakhir rupanya, apakah. Jadi kita banyak fikirlah ketika itu kan. Jadi tak. Okey, faham. Okay. Boleh saya tahu sedikit macam kita tahu Puan Syairah punya efek, emosi semua macam mana, dan macam mana Puan Syairah bangkit. Tapi mungkin Puan Syairah boleh ceritakan seorang individu ahli keluarga yang lain, mungkin mak ke atau abang ke atau adik yang situation pun samalah, sedih apa tapi dia pun bangkit bersama. Ada tak? Abang lah. Abang. Ataupun abang dan ibu lah. Okay. Sebab abang pun dia sebenarnya satu tamparan yang besar juga pada dia kan. Sebab dia seorang abang kan, kepada adik-adiknya pula perempuan dan ibu pula lepas kan. tu hubungan dia dengan ayah lelaki kan, lelaki dan lelaki, dia sebagai seorang abang. Jadi dia macam tiba-tiba satu bebanan yang berat di bahu dia. Kan, sebab segala tanggungjawab ayah tadi terpikul pada dia pula lah, sebab dia seorang lelaki kan, seorang anak yang sulung pula. Jadi saya tengok abang saya pun ambil peranan lah dalam bertanya kan, tanya walaupun dia alhamdulillah lah, dia teruskan juga belajar atas nasihat mak saya, okay? Pujuk mak saya, pujuk dia kan supaya teruskan juga, okay, walau nanti kita usahakanlah untuk kewangan tu diusahakan dan sebagainya. Jadi abang saya pun ambil peranan jugalah, okay, dia selalu bertanyakan, okay, keadaan adik-adik macam mana, okay. Kita yang dewasa kan, ada tanyakan adik-adik macam mana, okay, mak pula macam mana kan. Itulah abang lah saya nampak. Mak saya pun jadi seorang yang protektif lah jadinya, sebab yelah dah dia seorang dari segi mak pula kan, dia seorang pula nak kena jaga anak lepas ni, macam tu lah. Jadi macam kita faham lah, sometimes mungkin mak Puan Syairah atau
mak di luar sana, okay, shout out tu ibu tunggal yang kehilangan seorang suami kan. Sometimes mesti akan ada perubahan lah, mungkin dia jadi lagi protektif kan. Jadi kita sebagai seorang anak, kita faham lah sometimes kan, macam mungkin mak kita dia lebih protektif sebab dia rasa dia keseorangan lah, macam nak pikul dua tanggungjawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu kan. Tapi saya percaya mak Puan Syairah pun dapat support system dari Puan Syairah dengan abang, dengan adik-adik dan keluarga yang lain juga. Dan sama juga macam Puan Syairah dapat support system dari keluarga dengan rakan-rakan juga. Dia saling melengkapi lah orang kata kan. Okay, lepas kita dah cerita semua, Puan Syairah dah share tekanan macam mana, titik terendah bila, macam mana Puan Syairah bangkit semua. Okay, ada tak nasihat yang Puan Syairah boleh share dekat individu yang sedang melalui situasi yang sama? Nasihat saya, kita lalui je. Kita lalui je sekarang. Memang kita rasa sedih yang teramat, betul. Itu titik terendah kita lah, kehilangan insan. Mungkin tempat kita bersandar kan. Memang sakit lah ketika itu. Memang sangat-sangat sakit. Mungkin kita di titik yang terendah, tapi kita jangan terlalu melayan, sebab mungkin akan efek pada mental kita pula kan. Bila kita efek pada mental, kasihan pula orang-orang yang menyayangi kita, kan. Kasihan ke orang yang sayang kita pula. Kita dah hilang, kita kena fikir kita dah hilang seorang, jadi kita tak nak hilang yang lain. Cuba untuk menghargai pula orang yang sekeliling kita. Tapi tak salah, apa yang kita rasa tu valid lah, valid. Tak salah pun sedih, menangis, tak apa. Ataupun kalau boleh luahkan pada orang. Tak perlu pun ramai-ramai. Kalau tak nak cerita pada keluarga pun tak apa, sebab mungkin orang keluarga pun menghadapi kesedihan yang sama kan. Boleh cerita pada kawan. Ataupun kalau kita jenis yang tidak berkawan, mungkin boleh jumpa kaunselor. Cuma sekarang kita sekarang dah lebih terbuka kan. Sekarang zaman macam sekarang lebih terbuka. Betul. Jadi kita dapatkan talian yang lebih sesuai lah, yang disediakan lah. Sekarang dah ada kan bantuan kan. Contoh tak dia dah, tapi ada apa boleh luahkan lah. Yang penting luahkan. Betul. Walaupun orang tak membantu, tapi sekurang-kurangnya bebanan hati kita tu kurang. Betul. Mungkin tak dapatlah selesaikan masalah kewangan tu. Tak adalah, tak boleh bantu pun. Tapi betul, ada orang mendengar pun sebenarnya sudah mencukupi. Sometimes sebab ada pandangan juga, macam kata kalau jumpa kaunselor ni yang ada sakit je. Tak semestinya. Ada je yang jumpa kaunselor untuk bercerita. And kaunselor tu apa yang saya faham, kaunselor dia membantu kita untuk mencari solusi. Betul. Tapi key point untuk menyelesaikan masalah kita sendirilah. Betul. Sebab kita yang mengalami. Tapi mungkin kaunselor boleh membantu dari segi ada terapi lain ke, dia bila kepada mendengar untuk memahami klien kan. Boleh. Jangan, yang penting apa yang saya dapat point tadi, kita awal mestilah kita reda lah menerima. Jalani sahaja. Terus pandang ke depan. Tapi at the same time kita tak salah pun untuk mengingat dan tak salah pun, sedih pun tak salah. Itu valid. Perasaan kita tu valid lah kan. Yang penting jangan pendam, jangan pendam dan luahkan, cari support system yang lain. Tak kan? Semestinya orang terdekat boleh orang yang percaya lah. Sebab orang kan lain-lain kan. Ada orang ada kawan, ada orang jenis yang introvert, tak bercerita. Jadi kadang-kadang bila tak bercerita ni dia memakan dirilah. So at least cari seorang pendengar. Seorang pun dah cukup kan. Mungkin cousin ke, kawan dia, jiran ke, ataupun macam saya cakap tadi lah, kaunselor. Kaunselor ni dia tak ada kena-mena dengan hidup kita kan. Jadi mungkin kita boleh bagi dia dengar masalah kita. Okay, betul. Okay, saya nak tanya lagi. Contohlah ini dah soalan random je lah. Macam jika Puan Syairah diberi peluang kedua,
adakah Puan Syairah akan melakukan sesuatu secara berbeza? Masa contoh, ialah bila kehilangan seorang ayah, dah hilang tu, ada tak Puan Syairah rasa macam sepatutnya aku tak perlu pun macam tu sangat? Ataupun kalau diberi peluang kedua, mungkin Puan Syairah akan begitu sebab Puan Syairah rasa mungkin saya rasa saya mengalami mengatasinya, menghadapinya dengan okey lah. Ataupun kalau saya ada berbeza. Peluang kedua, saya rasa maksudnya selepas kehilangan selepas kehilangan. Mestilah kalau beri peluang kedua, mestilah kita tak nak mestilah tak nak ayah lah. Okey, kalau bila beri ke peluang kedua, saya rasa saya tak perlulah macam terlalu sedih yang teramat, sebab saya pernah sedih yang teramat ketika belajar kan. Jadi saya pernah menangis sahaja, faham tak? Selepas kelas saya menangis, ataupun sebelum tidur saya menangis. Saya jadi tak nak buat apa-apa. Jadi kalau saya diberi peluang kedua, mungkin saya tidaklah seteruk itu. Kalau boleh saya lebih tenang, ataupun tidak memberi tidak mendatangkan kesusahan, ataupun orang yang melihat saya jadi susah hati kan, bila kita terlalu macam melayan perasaan kan, macam murung, macam itulah. Tapi siapalah kita untuk kawal kan benda tu. Saya percaya tak semua benda kita boleh kawal kan. Saya kalau saya valid je. Apa yang Puan Syairah rasa, yang penting dia ada macam ada one moment yang one point tu nak lepaskan semua, tapi dengan diri kita je. Betul. Apa yang saya faham macam tu lah. Okay, so sekarang bila benda pun dah lama kan, jadi pengalaman pun dah dapat, pengajarannya pun dah dapat. Apa maksud bahagia Puan sekarang? Macam yang saya tahu, Puan dah ada 2 orang anak. Mungkin maksudnya transition dari kehilangan ayah, titik terendah, dah kahwin, dapat pasangan. Masa until now, alhamdulillah dah ada 2 orang cahaya mata, gegel. Apa maksud bahagia sekarang? Bahagia sekarang adalah presence lah, keberadaan kita. Maksudnya keberadaan orang sekeliling kita. Macam saya ada suami, sekarang dah ada suami dan anak-anak. Jadi kita kalau boleh, saya nak ada di setiap maksudnya jatuh bangun kan, anak macam nak ada ketika anak ada masalah ke kan, tapi mereka kecil lagi. Maksudnya kalau boleh nak tengok diorang membesar tu depan mata. Ya, betul. Kalau boleh nak ada dengan mereka. Ataupun kalau suami nak ada menjadi pendengar yang baik. Suami ada masalah di kerja, okey, saya nak mendengar betul-betul lah, memberi pandangan. Okey, memberi pandangan kita macam mana. Sebab kadang-kadang seorang suami ni tak nak kita tak boleh selesaikan masalah dia kan, sebab tu masalah kerja dia. Tapi sekurang-kurangnya dia ada pendengar, macam tu. Jadi saya nak jadi pendengar masalah suami lah. Maksudnya presence kita, keberadaan kita tu adalah kebahagiaan lah. Maksudnya keberadaan saya sendiri adalah kebahagiaan diri saya. Untuk orang lain, untuk kalau mak saya pun ada apa-apa, kadang-kadang kita balik kan, kalau kita duduk di rumah mertua, kita balik rumah, kita nak dengar apa mak saya punya cerita kan, kita mendengar, kita berada. Kalau adik-adik perlukan apa-apa, saya akan tanyalah macam mana keberadaan kita. Pentingnya keberadaan kita tu. Maksudnya ini apa yang saya faham dari berdasarkan penceritaan Puan Syairah semua. Dari dulu waktu kita memerlukan support system yang ialah kita perlukan orang untuk bantu kita, sokong kita, bila lama-lama kita pula nak jadi support system kepada orang lain. Kita nak membantu orang. Kan? Betul. Sebab benda tu berbalik macam berbalik pada trauma kita je lah. Sebab kita dah merasakan. Jadi kita tak nak orang lain rasa kekurangan. Maksudnya kalau boleh, saya tak nak orang lain rasa kekurangan sebab kehilangan individu ni.
kita akan rasa kurang. Tapi saya tak nak mereka rasa kurang. Dia tu. So dengan jadi adik-adik macam adik-adik sekarang dah besar, okey, baru mereka sekarang tengah melanjutkan pelajaran lah kan. Jadi mereka berada pada ketika saya, maksudnya mereka di fasa ketika saya kehilangan. Jadi saya tak nak mereka rasa kekurangan tu. Jadi kalau kita boleh bantu, kita bantulah. Okey. Lagi-lagi nak meningkat usia remaja ni betul, kan, perlukan sokongan yang lagi banyak. Sebab mereka tengah orang kata darah panas kan. Macam nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Jadi kita ada. Kita nak dia dapatkan perhatian tu dari kita. Kita tak nak dia di luar. Di luar tu mungkin susah pula kan. Nanti ada banyak-banyak faktor lain pula nanti yang datang. Jadi saya sangat bersyukur kita mendengar perkongsian dari Puan Syairah. Kita dapat tengok kesan daripada kehilangan ni, apa perubahan yang berlaku. Tapi lah perubahan ni tak semestinya negatif, ada je yang positif. Dia cuma kesan kehilangan tu memang akan ada satu momen yang kehilangan sedih, apa benda semua. Trauma kita di lah. luar Saya trauma dalaman tu lah kan, luar kawalan. Jadi tapi at one time kita akan nak bangkit. Berkembang lah, nak bangkit, nak ke arah positif dengan ada support system yang membantu. Maksudnya kita tak boleh nak sorang-sorang. Kan kita lumrah fitrahnya manusia ni memang hidup berkumpulan, berkumpulan bersama-sama. Kan kita tak boleh sorang-sorang. Okey. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Puan Syairah kerana sudi dan share pengalaman beliau mengenai kehilangan. Jadi kenalah dengan tajuk kita di sebalik kehilangan tadi awal-awal tu. Okey. Puan Syairah, okey ke? Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, para pendengar sekalian, sebentar tadi itu perkongsian yang sangat menyentuh hati, perjalanan Puan Syairah dan pengalaman beliau dalam mengalami kehilangan orang tersayang. Okey, sebelum kita melabuhkan tirai podcast di sebalik kehilangan kita ni, izinkan saya sebagai hos anda membuat analisis ringkas dan kritis dari sudut psikologi perkembangan dewasa berdasarkan kisah Puan Syairah lah. Jadi jika kita lihat ringkasan pengalaman Puan Syairah ni, kematian mengejut bapa beliau seawal usia 19 tahun telah menjadi satu turning point, okey, yang drastik. Sebagai kakak, beliau terpaksa melalui transisi peranan yang sangat besar daripada seorang anak yang dilindungi kepada figura dewasa yang memikul tanggungjawab lah, dan menjaga kebajikan ibu serta adik-adik dia. Dari sudut psikologi pula, perjalanan Puan Syairah ni yang kita boleh dengar berdasarkan pengalaman beliau syarat dengan faktor risiko lah. Bila sifat kehilangan yang berlaku secara tiba-tiba tanpa persediaan mental telah memberikan trauma dan juga kejutan emosi yang mendalam lah. Beliau juga berhadapan dengan konflik peranan yang hebat untuk seimbangkan tanggungjawab dengan komitmen sebagai seorang pelajar dan seorang anak ketika itu. Tapi Puan Syairah telah berjaya membina daya tahan. Maksudnya resilience beliau sangat luar biasa sebab adanya faktor pelindung yang kuat, iaitu support system lah dari keluarga dan rakan-rakan, pegangan agama dan spirituality Puan Syairah yang sangat mendalam untuk meredakan kehilangan, serta kemahiran daya tindak Puan Syairah ni sangat positif melalui komunikasi terbuka tanpa memendam emosi. Okey. Beliau sangat menekankan bahawa jangan pendam. Ada masalah boleh ceritakan dan kita perlu cari support system lah yang boleh sokong dan memahami kita punya situasi. Okey. Berdasarkan pengalaman Puan Syairah ni juga ada hubungan yang rapat dengan teori psikologi yang saya belajar. Okey, melalui teori psikososial Erikson, kita dapat lihat bagaimana krisis fasa dewasa awal ni diuji oleh trauma.
Okey, 19 tahun dan mengalami kehilangan orang tersayang. Okey, dari segi teori stres, Lazarus and Folkman, beliau Puan Syairah bijak menggabungkan strategi emotion focus dan problem focus coping. Namun teori yang paling tepat menjelaskan keadaan Puan Syairah ni ialah model dual proses kedukaan oleh Straiby and Scheid. Jadi kisah Puan Syairah ni membuktikan adanya oscillasi yang sihat lah, di mana beliau ada masa untuk bersedih, memproses kehilangan ayahnya, memproses rindu, iaitu loss orientation. Tetapi pada masa yang sama beliau mampu bangkit untuk menguruskan pembelajaran dan keluarga juga, restoration orientation. Jadi sebagai refleksi peribadi dan pengajaran, yang paling bermakna lah apabila saya menemu bual Puan Syairah, saya menyedari bahawa keredoan ni bukan bermaksud kita lupa, okey, tapi kemampuan kita untuk membawa orang tersayang ni, memori orang tersayang ni dengan kekuatan yang baru, okey, untuk meneruskan hidup. Jadi peristiwa hidup yang tidak normatif ni mengajar saya bahawa perkembangan manusia tidak bersifat statik. Okay. Dan sebagai bakal profesional, sebagai bakal kaunselor, empati dan pengaktifan sistem sokongan, maksudnya support system, sangat penting dan menjadi kunci utama dalam membantu individu yang berada dalam krisis lah. Okay. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Syairah dan para pendengar atas kesudian untuk mendengar podcast kita pada kali ini.